Apa itu rezeki? Wal rizqu ma yanfa' walau muharrama. Rezeki itu adalah setiap perkara yang memberi manfaat walaupun manfaat itu haram. Walaupun manfaat itu haram. Dan suami balik daripada rumah, dia bawa 1 juta. Isteri, anak-anak semua gembira. Banyak rezeki kita ni. Abang, ya, jom kita pergi umrah. Rupa-rupanya 1 juta tu daripada seleweng duit zakat. Tapi rezeki tak ada rezeki. Memang dia panggil rezeki. Tetapi rezeki haram. Dia beri manfaat. Dia berilah manfaat. Dia tak pernah nampak Kaabah. Dengan duit seleweng itu terus dapat duit, nampak Kaabah. Manfaat. Tapi tetap haram. Tetap haram. Dan itulah yang dipanggil rezeki. Yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu kurniaan kepada hamba-Nya, haiwan dan juga makhluknya, kemudian dimanfaatkan daripada kurniaan tersebut, itulah dipanggil rezeki. Maka setiap rezeki perlu kita fahami dan percayai bahawa datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya ada orang cakap apa? Rezeki ini kalau kau usaha dapatlah. Kalau kau tak usaha tak dapat. Tidak, usaha atau tak usaha Allah telah takdirkan. Allah telah takdirkan. Cumanya usaha itu apa dia? Dia adalah ikhtiari, dia adalah usaha. Laha ma kasabat. Cumanya macam mana saya beritahu tadi lah, adakah dengan usaha itu menunjukkan bahawa dia boleh mendapatkan sesuatu natijah? Tidak semestinya. Seperti mana ulama akidah kata alaqatul iqtiran lal hatmi. Suatu perkara yang berkorelasi tidak melazimkan ia wajib, tidak melazimkan ia pasti. Ya, tak melazimkan ia pasti. Tak melazimkan ia pasti. Jadi bila dia ikhtiar, tak semestinya ada natijah. Jadi kita tak boleh kata dengan usaha ada rezeki, dengan tak ada usaha tak ada rezeki. Tetapi itu semua adalah takdir yang telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk setiap hamba-hambanya, sama ada sedikit ataupun banyak. Itulah dipanggil apa? Rezeki. Dan jika sesuatu perkara itu tidak ada manfaat, maka itu bukan dipanggil rezeki. Contoh, dia simpan dalam bank dia 5 juta. Akhirnya dia mati, siapa dapat manfaat 5 juta? Anak dia. Maka itu bukan rezeki. Sebab dia tak dapat manfaat daripada 5 juta tu. Jadi rezeki bukanlah yang disimpan, tapi rezeki apa yang dimanfaatkan. Dan manfaat yang terbesar apa yang diberi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman kepada saya, tuan-tuan, dan perbahasan tentang ajal insya-Allah kita akan sambung lagi di minggu hadapan. Allah ya Rasul